soalan yang kedua, apa hukumnya jika saya berlunjur di depan ayat suci Quran yang terletak di atas rak TV sebagai hiasan sambil menonton TV? Quran tu dibuat hiasan, dibuat dalam rak TV. Nah, atas tu TV. Lepas tu kaki dia tu hala ke Quran. Kaki tu hala ke Quran. Baik, sambil menonton TV, bukan sambil membaca Quran. Berat juga ni. Baik, kita tengok dulu kalau rak TV, kalau Quran itu di atas pada rak. Ada rak dia yang TV bawah. Rak tu di atas, buat benda lain. Ada rak yang TV tu atas, bawah tu benda lain, bawah tu bubuh rak. Yang banyakkannya TV di atas, bawahnya rak. Nah, kalau TV, kalau Quran di atas tak ada masalah lah. Dari segi menghancurkan kaki, dia tak selaras dengan kaki. Tapi kalau hak jenis Quran TV di atas, rak bawah, Quran masuklah rak. Bila kita belunjuk kaki kita ni, bila kita belunjuk, tak berlipat gitu kaki. Hidup gitu kaki. Belunjuk. Akan belunjuk gitu. Mesti gini. Kalau boleh gini, balik awal dah, tu big go. Kalau gini kaki dah. Orang mati. Dia jadi gini. Bila gini, kita bubuh sama air. Itu kata pendapat yang paling kuat. Makruh lagu tu. Makruh. Tapi kalau betul-betul setuh di Quran sengaja, haram. Tapi kalau arah saja sama rendah, maknanya dikira pada jarak, pada uruh itu jauh pada Quran, makruh lagu tu. Pasal apa? Pasal sunat tidak menghancurkan pada Quran, walaupun Quran itu pada uruh kelihatan jauh. Tapi ada juga jauh yang tidak masuk di dalam kehinggaan. Jauh mana? Jauh di kapur lain. Kaki itu sama dengan Quran kapur lain. Tu tak masuk buk tu. Jadi makruh hukumnya kalau rendah lagu tu. Sengaja tahu dah Quran bubuh gitu, buat pergi bubuh bawah gitu, biarlah nak hina Quran. Jadi kafir kalau buat gitu. Kena jaga. Sama macam orang yang ada ayat Quran sengaja buat masuk di dalam tandas, tak haram lagi. Makruh. Makruh. Itu pendapat yang paling kuat. Kemudian letak atas TV tu tak comel lah. TV dengan berjoget dengan apa, kita berquran pula kadang bawah TV. Ni wallet sebelah Quran tu URTV pula. Ni mangga pula kapit. Bewak geriang belaka duduk menerak dalam tu. Al-Quran ni letak tepat tinggi. Tepat rendah boleh letak sebenarnya, tapi jangan letak pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan dia. Kan Quran ni kalamullah. Setakat mana kita besarkan Quran, setakat tu Quran jaga kita. Di akhirat lagi. Quran jangan main syafi'an Allah ni maknanya sebagai penolong bagi kita. Kalau kita tak anda baca pun, kalau kita muliakan dia. Kalau dulu budak-budak dulu kalau pergi ngaji Quran junjung. Ayah pesan suruh junjung ni. Junjung lah. Dia beli biskut junjung ni. Biskut posen. Junjung. Learning lah, ada lepas buang gitu. Jadi tak sabarlah kat TV Quran dengan gambar berjoget, dengan gambar apa tak.